Orang yang merasai kelazatan nikmat dunia dan tenggelam di dalamnya tidak akan merasai kelazatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ketahuilah, sesungguhnya ibadah-ibadah ini sebenarnya lazat. Solat ni manis, baca Quran ni manis, ya, kebaikan-kebaikan ni manis, datang kuliah ni manis. Tetapi sesiapa yang tidak rasa kemanisan itu, bermakna jiwanya ada penyakit. Ini dia. Seperti mana gula tu rasanya manis, tapi kalau orang yang mana kita bagi 3 kilo gula, dia tak rasa manis. Kita bagi 3 kilo tak manis pun, maknanya orang tu ada penyakit. Ini dia. Kenapa awak tak ada rasa manis? Oh, saya demam. Bila seorang tu demam kan, macam-macam makanan yang sedap-sedap, dia tidak terasa manisnya atau sedapnya makanan tersebut, kerana dia ada penyakit. Itulah orang yang mana dia ada penyakit, dia ada busuk hati, sakit hati, rosak hati, gelap hati, mati hati. Maka apa dia? Maka dia tidak akan dapat rasa manisnya sembahyang, manisnya baca Quran, manis dia datang kuliah.